أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المصنف kat mana kita berhenti hari ini? قال المصنف رحمه الله tetapi jika ada seteru itu ialah kafir. Tetapi jika adalah seteru itu, jadi kita berjalan untuk mengerjakan ibadat haji. Tetapi kita tahu di tengah jalan sana ada seteru, ada musuh. Kemudian musuh yang duk tunggu kita di tengah jalan tu ialah orang kafir. Musuhnya ialah orang kafir lah. Dia ni, depa ni nak serang hendap kita orang Islam yang berjalan, bermusafir, mengerjakan ibadat haji. Maka wajib dah atas kita ke Mekah? Jawabnya tak wajib. Pasal tak aman, tak cukup syarat. Pasal jalan kita itu tidak aman. Sungguh pun begitu. Walaupun tidak wajib, kalaulah seteru yang duk tunggu tengah jalan tu ialah orang kafir, sunatlah baginya, bagi seorang pergi haji. Sunat juga dia keluar pergi, tapi tak wajib lah. Dah pasal di tengah jalan tu ada tentera, ada musuh dari kalangan orang kafir. Walaupun tak wajib, tapi sunat juga kita pergi ke Mekah naik haji, ikut jalan tu juga. Pergi tu serta memerang ia seorang akan seteru. Dah yang tunggu tengah jalan tu pun ialah orang kafir. Sunatlah juga kita pergi. Kalau terparak dengan mereka, terserembat dengan mereka, perang sekali dengan mereka, bunuh bang. Tak mereka mati, kita matilah. Dua tu je kan. Tapi boleh mati syahid. Tu tujuan dia abang tu. Bila ni yang kata sunatlah baginya pergi haji, jika diperolehnya seorang kelengkapan. Kalau sekiranya jika diperolehi olehnya seorang tadilah ada kelengkapan, kelengkapan tu pada syarak lah.
ada kelengkapan pada syarak mereka itu tadi tu seteru yang kafir tadi. Maknanya gini, pi juga tapi sunatlah, tak jadi wajib. Sekiranya kita ni yang nak pi ni adalah kelengkapan. Kelengkapan ni maknanya kelengkapan berperang lah. Kita pun bawa senjata sekali. Tu maksud dia. Kita ada senjata kan. Bawa kelengkapan berperang. Senjata-senjata itu bersama dengan kita lah. Apa kelengkapan yang dikehendaki oleh syarak kita bawa. Kelengkapan untuk berperang dengan mereka itu tadi. Mereka itu tu seteru tadi. Jadi boleh memerangi orang kafir tadi ya. Kalau kita ada senjata, sunat kita pi. Kalau pi dengan tak bawa senjata, macam duk tunggu depan rumah kita pula. Kan? Bawa senjata. Kalau kata untung ada rezeki, kita hidup. Depa yang mati. Tak apa sampai masa dah kita mati, kita lah mati. Kan? Tapi kalau berperang kita Islam dengan orang kafir, namanya kalau kita matilah, dapatlah mati syahid tu. Tapi tidak wajiblah, hukumnya sunat saja. Baik, habis tang situ. Adapun jika ada baginya bagi seorang jalan yang lain. Baiklah. Kita nak pergi ke Mekah, nak berjalan di satu jalan. Tapi jalan tu, di tengah-tengah jalan tu ada musuh. Duk tunggu. Seteru, duk tunggu kita. Nak tangkap ke, nak bunuh kita ke, nak samun kita ke. Tapi ada lagi jalan yang lain, kita boleh jalan. Kalau tadi satu jalan tu saja. Ini ada lagi lah jalan-jalan yang lain lah. Kalau lagu tu, maka wajiblah atasnya seorang pergi haji pada jalan itu. Pada jalan yang lain tadi. Kalau lagu tu, pergilah. Ikut jalan lain lah. Kalau dah jalan lain tu selamat. Kan? Bukan jalan utama sekalipun. Jalan hak utama ni kan? Ada macam-macam. Seteru lah, musuh lah. Kan? Kita ikut jalan lain. Boleh tak? Boleh. Kalau boleh, maka wajib. Wajiblah pergi ke Mekah naik haji. Pasal dia cukup syarat. Ada aman perjalanan, orang panggil. Dan jika ada ia jalan yang lain tadi, ialah terjauh, maknanya lebih jauh daripadanya sekalipun. Daripadanya, yakni daripada jalan yang ada seteru tadi. Nak banding dengan jalan utama yang ada seteru tadi, jalan lain yang tak ada seteru itulah jauh sekalipun. Tetap juga kalau lagu tu, ikutlah walaupun jalan yang jauh. Kan? Pasal jalan tu sajalah yang aman, yang selamat, yang tak ada seteru musuh. Tak apalah. Tapi hukumnya wajib dia kena pergi Mekah. Baik, kita duk belajar tajuk apa ni? Tajuk aman. Aman jalan kita nak pergi. Itu antara syarat wajib atau syarat istita'ah kita. Berikutnya, bila tu
yang kata wajib atasnya pergi haji ikut jalan tadi ni walaupun jauh, jika ada diperolehnya seorang belanja pada menjalani dia tu jalan yang jauh tadi. Dan itu pun dengan syarat kalau jalan tu jauh daripada jalan asal, kan, bukan shortcut lagi lah, jauh lah pula, kan. Tambah satu lagi syarat, ada tak belanja, ada tak duit mencukupi untuk dia melalui jalan yang jauh tadi. Nak ikut jalan dekat tak boleh dah, ada musuh dah, terpaksa dia pergi ikut jalan jauh. Kalau ada belanja, wajib dia pergi ikut jalan tersebut lah. Kalau tak ada, barulah dia tak wajib pergi naik ke Mekah buat ibadat haji. Seterusnya sambung lagi. Dan jika tiada baginya seorang jalan melainkan jalan laut jua. Baiklah. Jadi kalaulah tak ada jalan lain, jalan darat, kan, jalan darat, macam-macam duk tunggu tengah jalan tu. Nyamun lah, pencuri lah, penjahat segala macam, kan. Lepas tu kau jalan darat tak ada dah, habis dah. Satu jalan tu lah yang ada pun. Tapi ada satu lagi jalan yang selamat. Apa dia? Ikut jalan ayam pula, naik kapal. Naik kapal tak ada lah nak tunggu tengah jalan, tengah-tengah laut tu, tapi takut ada lanun lah pula. Hari ini kita kira selamat lah dah jalan tu. Melainkan jalan laut jua, melainkan jalan ayam sahaja yang tinggal yang selamat untuk dia lalui pun. Kalau lagu tu, wajiblah atasnya seorang pergi haji pada jalan laut. Kalau kata terpaksa, kan, tak ada jalan lain, melainkan terpaksa belayak naik kapal pun naik kapal ya, sebab zaman dulu ni. Kan, zaman kita mungkin tak ada dah kapal-kapal ni kan. Zaman dulu sungguh, kan, sekali belayak 3 bulan, kan. Kalau mati tengah laut, kubur dalam laut tu lah kita. Tanam situ lah. Okey lah, tak apalah. Wajib lah. Jalan tu yang ada. Zaman tu kapal terbang tak ada lagi kot kamaknya. Jalan darat, teruk nak kot, perang sana sini, nak pergi lagi tak boleh. Kan, kapal ada. Maka wajib naik kapal. Wajib belayak naik kapal ke, naik perahu ke, tengoklah naik apa pun. Kan, asalkan boleh berjalan sampai kita pi ke Mekah. Sampai lagu tu. Kan, kita nasib baik ada kapal terbang dah zaman ni. Kan, senang banyak lah orang panggil. Kan, kalau kapal terbang tak ada, nampak kaya kita pun nak naik kapal juga. Kan. Dan habis tang tu. Itu pun wajib atasnya pergi haji ikut jalan laut ni jika ghalib selamat pada jalan itu, yakni pada jalan laut. Itu pun kata wajib belayak ni pun tengoklah selamat ke tak selamat kalau kita ikut jalan laut. Kalau selamat, ghalib tu maknanya kuatlah, kan. Zon kitanya, kebiasaan orang duk belayak tu selamatlah. Selamat dari apa ni? Selamat dari seteru, dari musuh. Kalau jalan ayak, apa nak ada seteru? Malaikat lanun je lah. Kan lanun ada juga. Kan? Kecuali kalau kita tahu, kan, laluan kita tu lanun duk tunggu. Ya, samun habis. Bunuh lagi ke apa ke, barulah tak wajib kita pergi ke Mekah ikut jalan ayam. Darat pun tak kena pergi, dan ikut jalan ayam pun tak kena, tunggu jalan udara lah pula. Zaman kita ni tak apalah,
Kan? Zaman dulu tak ada lagi kot udara ni, kapal terbang apa semua ni. Dah dua jalan tu lah kot. Darat dengan dengan laut. Kan? Hak murah pun kan maknya kapal lah. Jalan darat kau mahal lagi. Kan? Kalau kapal, sebiji kapal tu bolehlah naik ratus-ratus orang. Kalau belanja kena tak tahulah berapa ratus yang hari tu. Kan? Berapa ribu gamaknya. Tengoklah, tanya orang lama-lama aku dapat tahu. Zaman kita tak ada dah. Baiklah, habis tentang situ. Jadi katanya al-musannif, inilah hukumnya pada laki-laki. Bermula inilah, yakni inilah yang tersebut, iaitu aman jalan hari itu. Lepas tu huraian tentang maksud aman jalan tu, panjang lebar dah kita belajar. Ialah hukumnya, yakni hukum wajib haji pada laki-laki, bagi orang laki-laki. Kalau yang tadi dan sebelum-sebelum ni yang kita belajar tu lah, aman jalan darat lah apa semua tadi itu, ini untuk orang laki-laki. Mereka kalau nak pergi Mekah, itu dia lah syarat dia. Kan? Kalau cukup syaratnya, wajiblah pergi. Kalau tak cukup syaratnya, mereka ni tak wajiblah pergi. Orang perempuan lagu mana? Rupa hukum lain pula. Dan demikian lagi perempuan. Dan demikian lagi, yakni seperti laki-laki, ialah perempuan. Perempuan tu pun sama rupa-rupanya macam orang lelaki. Apa dia? Syaratnya ialah aman jalan. Orang laki-laki pun syarat wajib hajinya ini ialah aman jalan. Orang perempuan pun lah gitulah. Kalau kata cukup duit lah apa semua kan. Tambah satu lagi syarat. Jalan nak pergi ke Mekah tu kena aman, selamat, tak ada musuh, tak ada seteru apa yang kita belajar hari itu. Kalau cukup yang ini, orang perempuan itu baru wajib pergi ke Mekah buat ibadat haji. Baik, jika diperolehnya perempuan tempat melindungkan dirinya daripada laki-laki. Cuma orang perempuan ni dia tambah satu lagi syarat. Ya syarat ni untuk orang perempuan saja ajalah. Selain daripada jalan dia kena aman, tambah satu lagi syarat. Jika diperoleh-olehnya perempuan, ada apa? Ada tempat. Ada tempat seperti kemah ke, kemah lah kita kata. Dan untuk melindungkan dirinya orang perempuan daripada laki-laki. Tambah syarat, kalau bermusafir beramai-ramai, laki-laki pun ada, orang perempuan pun ada. Kan? Orang perempuan tu syaratnya ada tempat berlindung lah. Dan ada kemah ke, ada rumah kecil ke, kan? Selalunya pasang kemah lah. Kan? Di Mina sana ke, kan? Ataupun sepanjang jalan bermusafir. Nak boleh sampai ke Mekah tu lama mana, nak tidur, berhenti tidur malam apa semua. Mereka kena asin lah. Tak boleh tidur bebas macam orang jantan tu. Orang jantan tu ramai duk ada. Sehari campur aduk satu hai pula. Jadi orang perempuan ada sediakan kemah kah untuk mereka berehat, untuk mereka tidur. Nak salin baju, nak salin apa tu. Takkan nak terdedah depan orang ramai lagu tu. Tambah syarat lagi. Baik. Begitulah. Yang kita dah panggil dalam bahasa Arab istita'ah tu. Ada kemampuan mengerjakan haji. Inilah dia. Benda-benda dia. Seterusnya.
ataupun bersamaan, mana dia? Okey. Dan jika ghalib kebinasaan pada jalan laut itu kerana ketentuan laut itu, apa dia? Kerana kebesaran ombaknya pada setengah daripada masanya. Ini bahasa lama orang panggil. Baik. Dan jika ghaliblah oleh kebinasaan. Ghalib ni mana biasalah. Biasa kebiasaannya pada jalan laut ini adalah berlaku kebinasaan. Ghalib. Jadi biasa dah siapa-siapa ikut jalan ayah kan, kapal karam ke, binasa lah tu kan, kapal karam hentam ribut ke, ikutlah. Dah jadi biasa lah benda lagu tu. Kemudian pasal apa ia jadi ghalib kebinasaan tu? Kerana ketentuan laut itu. Pasal kebinasaan itu tadi hanya berlaku pada laut saja. Tertentu kebinasaan itu terjadi di laut. Darat tak ada. Tak ada benda ni. Hanya ada di laut saja. Kalau benar, kalau kata binasa ni pun, itu makna ketentuan laut. Dah. Apa contohnya? Baik, pasal apa dia kata ketentuan laut? Misalnya ataupun sebablah kerana kebesaran ombaknya ombak laut. Jadi kerana kebesaran tu ombak besar jelah. Kan bahasa kitanya panggil ombak besar. Kena musim depa pi Mekah tu musim ribut. Kan ribut ni kan ayam laut guru dia dengan ribut kat laut ni kan. Kalau ribut kecil-kecil itu pun karam kan, ni dengan ribut besar-besar kan, tengok dalam gambar tu kan, orang duk belayak kapal tengah laut tu lagu mana kan, angin punya kuat, ombak tak tahu besar mana, nak abang besar gunung ke besar apa ke, besar lah kan, dia turun bak dalam kapal tu, pas lagi naik pula kena hantam ribut orang panggil. Selalunya karam. Tu ghalib. Kalau lagu tu keadaan dia. Baik, lagi dah abanglah cerita hukumnya macam mana. Jadi besar ombak ni bila? Pada setengah daripada masanya tu jalan laut. Adalah setengah-setengah masa kan, setengah-setengah hari bulan kan. Kalau bulan ni angin kuat, kalau bulan ni angin dia reda sikit, bulan tu monsun ni lah, ribut ni lah kan. Jadi kita tahulah kan, orang pergi ke laut tu dia tahulah. Kita yang tak bisa dengan laut nak tahu apa? Dia pun tahulah. Baik. Satu, tadi ghalib kebinasaan. Ataupun ataf pada kata ghalib kebinasaan. Atau bersamaan selamat dan kebinasaan. 50-50 tak tahu hidup ke mati ni, nak pergi ni tak tahulah. Kan? Boleh jadi selamat. Bulan ni tak kata ribut, selalunya tak ribut. Tapi kadang-kadang ada ribut. Kan? Kena angin baik reda, belayang eloklah kapal kita nya. Kan? Kalau kena hari tu angin ribut, boleh tahanlah. Tengoklah lagu mana. Kan? Hidup atau mati. Baik. Takutnya kapal tu karam lah. Kan? Karam ke habis semua lah. Bukan kapal saja, telinga orang-orang lah karamnya. Jadi itulah kesusahan orang melayang ikut jalan ayah. Kan? Kalau naik kapal terbang, kesusahan dia jatuh terempas. Takut dah naik dua fikir macam-macam. Tu kalau kita naik kapal terbang. Kalau ikut jalan ayah, kita dah susah hati apa dia. Hak tu
kan, dia hentam ribut kau saat lagi, dia tengah-tengah melayak, kapal pula buruk dah, apa bocor tengah-tengah jalan saat lagi, kan, masuk air penuh dalam kapal, macam-macam tu fikir kan, yang tu tak perlu fikir lah, pasal yang tu tak tahu, boleh jadi je orang panggil kan, taklah rajin jadi pun, tapi yang duk selalu jadi ni, apa dia? Ribut, kan, ribut, taufan, ombak tadi ni lah. Jadi kalau bulan hari yang kita nak pi tu, bersamaanlah selamat dan juga kebinasaan. Sama banyak kebinasaan dengan selamat dia. Dan nak kata bulan ni ribut, dok tak ada ribut. Bulan lain. Tapi bulan ni ada juga bisa jadi ribut. Jadi antara dua lah tu orang panggil tu. Maka, okeylah. Dua keadaan ini. Yang pertama, ghalib kebinasaan. Yang kedua, atau bersamaan sama banyak selamat dengan binasa. Dua masalah ni, satu hukumnya. Apa hukumnya? Ini hukum dia panggil. Maka haramlah atasnya, atas seorang pergi haji pada jalan itu, yakni pada jalan laut itu haram pi. Dah makna kata dok tahu dah, ghalibnya memang bulan ni taufan. Banyak kapal dah tenggelam. Ataupun duk antara dua, selamat dengan tak selamat. Dua keadaan ini haram kita pergi Mekah. Dah pasal nak elak daripada mudarat. Sampai lagu tu lah. Kan? Dah mula wajib kan? Wajib kita ke Mekah. Hak ni haram. Sebab kita nak buat, kita duk buat perkara yang boleh membinasakan nyawa, nama dia. Kita dikendaki kan elok kan, jauhkan dari perkara yang memudaratkan. Ni kita duk tahu dah, duk ghalib dah. Kan benda tu akan binasa, pi gagah juga pi. Jadi hukumnya haram pi. Dah baik. Habis tang situ, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah lah kita sambung lagi minggu depan. Minggu depan ke bulan minggu berapa lagi. Maka jika pergi haji jua pada jalan itu kerana suatu gharat, maka ditilik. Baiklah, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.